saya Muhammad Nabil Fauzi, kos kaunseling tahun 1, dan saya berasal daripada Kelang, Selangor. Panggil Din. Okey. Dia tu satu. Setuju. Okey, setakat ni macam mana kehidupan kat Iran? Kehidupan dekat EMT. Ya. Saya rasa kehidupan kat EMT ni menyeronokkan sebab kawan-kawan semua best. Lepas tu saya join beberapa organisasi yang pun turut saya rasa macam have fun. Jadi kehidupan ni sebenarnya saya banyak seronok lah kat sini. Bagaimana pula dengan keadaan, contoh tadi pula tadi kan, nak beradaptasi dengan budaya, makanan ni? Beradaptasi mungkin dari segi makanan juga, sebab makanan dekat Kelang ni dia biasa-biasa je. Kalau makanan kat sini dia lebih kepada manis, semua tu lah. Kalau budaya pula, saya rasa kawan pengaruh saya pengaruh macam tu. Saya bawa pengaruh Kelang tu datang sini dan semua pun terima ikut. Tadi tu makanan macam mana yang tadi? Kalau contoh makanan sini sambal ayam. Dekat Kelang tu dia rasa pedas biasa, rasa manis ke masih dia semua biasa je. Dekat sini dia lebih pada manis lah saya rasa. Pedas tu kurang. Agak ni dah explore banyak. Setakat ni saya baru explore beberapa tempat je, macam Latar, Payung. Lepas tu Town Bridge tu je. Belum pergi keluar lagi. Sebab baru semester 2 kan, kita tak boleh bawa motor, bawa kereta lagi. Mungkin saya depan aku lah, boleh kita nak pergi. Maknanya dia nak masuk lagi. Dah cari tu? Dia cari dekat mana tempat tu? Belakang pantai. Tu Lembal. Murah 130, dapat rumah besar. 6 orang duduk. Ya. Dia baik pada tu? Baik pada. Mula dia letak berapa? 800 setengah. Tapi kita orang nego dapat bayar seorang 130. Walaupun kita orang keluar macam 3 seorang keluar, still kita orang bayar 130, bukan kena cover ke asal. Sebelum kita teruskan sesi, saya nak jelaskan sikit lah apa yang berlaku dalam sesi kita kali ni. Okay, sesi kita ni santai je. Mana saya sebagai konselor cerita ni lah. Saya Akid, saya berperanan sebagai konselor cerita ni. Benda segala keluhan yang Cik Dina istilahkan saya tentang ni. Dan Cik Dina sebagai klien saya, bebas untuk promosi apa yang berlaku dalam diri Cik Dina. Dan sekiranya lah saya mendapati bahawa perkongsian Cik Dina ni memberatkan diri ataupun pihak lain, sukalah saya terkenal Cik Dina lah untuk saya pun panjatkan pihak yang wajib lah. Okay, dan sesi kita ni akan berlangsung selama 30 minit hingga 40 minit. Sukalah saya ingatkan yang sesi kita ni kita kongsi tak ada lebih saja. Dan jadi tahu saya dan buat inilah untuk rahsia. Jadi boleh dah sekarang? Sebelum kita sekarang apa perasaan dia? Perasaan saya semasa datang sini sebab sepatutnya saya ada problem postmortem dekat pengurusan kelab kaunseling. Sebab bina semalam tapi sebab saya dah ada wakil, jadi saya dah tak payah datang, jadi saya datang lah sini. Jadi hari ni memang saya santai lah duduk dalam bilik. Lepas makan ni, kalau saya makan pukul 6 tadi, itu saya tidur kejap maghrib, lepas tu saya terlepak. Apa tu sampai Dia santai. Dan sebenarnya tak tahu dengan perkataan Dina. Dia dah ada cerita sikit. Macam mana perjalanan Dina? Tak saya tahu Dina ni dia bagi saya tadi dia waktu besar. Best Dina ni awal-awalnya saya dapat jawatan sebagai AJG pesebat tempat. Pesebat tempat kita orang kena hias foto dengan bermodalkan cuma 100,000. Jadi agak suka situ sebab ketua saya ada perempuan,
tahun satu juga. Dia punya plan cantik, tapi sebab dah kita kesubukan duit, dia pun terpaksa potong 100. Dan saya pun ikut je lah. Saya jadi tukang angkat barang, tukang bawa kereta di sana di sini, gitu je lah. Lepas tu waktu hari kejadian sebelum mula ni, kita orang pasang-pasang benda tu memang penat. Sebab hari apa hari semalam lah. Semalam kan, semalam pagi 11 sampai 1 saya ada ujian AWS, Accumulating Skills. Lepas tu dah settle tu, solat, makan, terus pergi hotel sebab nak kena settle dengan semua benda tu. Pukul 2.30 jugalah saya sampai sana, sampai pukul 6 settle kan semua rehearsal lah, apalah semua kan. Lepas tu pukul 8 malam baru start dinner tu lah. Dan bila dah habis pun penat juga sebab kita kena tunggu semua ambil gambar kan, kat foto-foto ramai bagi feedback cantik, jadi ramai yang ambil gambar. Jadi dalam pukul 11.45 baru semua orang balik. Jadi 11.45 lah baru kita orang boleh kemas dan kita orang sampai rumah pukul 1 tu. Perasaan ni siap tu. Sebelum kita sebelum siap sebelum masterclass. Sebelum saya agak macam orang kata bukan marah, tapi rasa macam menyerabutkan. Sebab banyak nak tapi bajet tak tinggi. Saya tak suka lah orang macam tu sebab macam tu lah, susah kan kita nak agi-agi kan. Tapi sebab ketua saya ni pandai dan bila tengah buat tu alhamdulillah smooth je, jadi perasaan dia makin kurang lah rasa macam marah tu. Jadi bila dah settle habis program tu pukul 1 tu dah memang saya rasa macam dah lega gila. Dan saya rasa bangga lah sebab dah buat benda tu jadi, orang bagi feedback cantik, tinggal memodalkan harga yang dibagi lah. Expectation tinggi tapi bajet tak kena dengan expectation betul. Dan dia ni ada menyatakan yang susah nak betul. Itu dari dia lah dan dia kata jadi apa yang dia nak Kongsikan dalam sesi betul. Saya tak ada beberapa topik yang berat tu saya nak kongsikan. Cumanya mungkin ada beberapa benda yang saya nak macam meluahkan. Pertama sekali isu berkenaan tentang kehidupan saya kat sini lah. Sebab saya tak tahu yang kehidupan kat Terengganu ni saya ingatkan murah banding Kelang. Jadi saya ingatkan bolehlah, tak ada hal lah, jadi saya bawa duit sikit je. Dan saya tak expect yang dia akan jadi sebegitu tinggi. Mungkin sebab saya ikut poros lah apa semua. Harga makanan tu saya rasa lebih kurang tu. Makan tengah ni je yang lebih kurang, murah sikit. Tapi sebelum ni sama je. Jadi isu yang pasal kita nak spend duit, cara kita nak berjimat-jimat ni yang bagi saya agak susah lah. Sebab saya sebelum ni STPN. Jadi sebelum ni memang hari-hari mak bagi duit belanja. Dan tiba-tiba kita duduk sini, segebuk kita dapat duit dan kita kena pandai-pandai hargakan. Jadi saya agak suka lah mengalami masa tu. Dan sampai sekarang agak sekarang ni dah kurang sikit. Masa saya satu tu memang saya teruk. Hutang saya sangat banyak. Tapi alhamdulillah makin lama saya dah bayar secara asuh-asuh. Terus sebelum ni saya belajar lah sikit-sikit cara nak menghandle duit, cara kalau kita nak spend lebih, kat mana kita nak kurangkan. Jadi saya masalah kat situ lah, masalah duit ni. Jadi sekarang saya masih belajar lagi lah. Kalau saya dah tahu nanti duduk rumah saya macam mana kan, jadi saya dah tahu berapa nak kena bayar, macam mana kita nak makan, macam tu lah. Saya masih tak dapat bayar. Itu lah saya. Yang saya tertarik dengan perkataan ada hutang. Mungkin dia cerita dengan hutang ni masa saya satu dulu saya ada hutang dengan beberapa orang kawan saya. Semuanya disebabkan saya terlampau boros masa sebelum exam. Jadi lepas exam tu mak saya bagi duit.
Tapi saya pun segan lah nak minta lebih kan, sebab aktiviti dah masuk, tapi saya main kerja dia agak susah itu. Jadi saya ambil tanggungjawab, macam saya pinjam tapi saya bayar balik. Jadi saya macam 4 orang lah, 4 orang saya pinjam, seorang 20, 30 dan 20. Empat orang saya dekat sini juga, saya cari juga. Dan cara macam mana saya bayar hutang tu, saya minta izin dia orang lah. Cakap saya bayar lepas habis semester kan, sebab saya nak bekerja dulu. Jadi dan dia orang pun faham, sebab saya pun pandai, saya cari orang yang pandai yang bayar duit. Dan jadi tak ada orang tu minta-minta. Macam tu lah. Jadi alhamdulillah sekarang dah settle. Saya kerja dekat warehouse. Saya pun kat dalam group WhatsApp tu, saya memang dah ada dari zaman SPM lagi. Bila agak-agak saya terdesak, memang saya pergi kerja lah. Memang dah ada kan tu. Sehari boleh lah dapat dalam 100, 120. Jadi saya kerja dalam seminggu. Bila dah boleh settle lah hutang tu. Lepas tu apa benda yang saya nak pun saya dah boleh pergi. Warehouse kat Kelang. Cuti masa cuti saya masa cuti. Satu sehari. 100 hari. Jadi sebab banyak sebab kita kerja setengah hari. Selalu saya ambil shift 12 ke 12. 12 tengah hari sampai 12 malam. Ini sebenarnya boros ke arah mana ni? Ke arah makanan je? Saya banyak boros dekat semua benda. Sebab makanan saya boros. Sebab saya tak pandai macam mana. Esok nak makan, dah tahu esok nak makan luar ni dengan kawan-kawan. Tapi hari ni masih kat order chicken chop lah, apalah, macam tu lah. Itu masalahnya. Itu satu. Biasanya makanan ni tak mengacau sangat. Kedua, barang-barang saya dengan bila saya nak keluar dengan partner saya. Bila bila kita, macam saya ada hobi macam hobi membuat beli skin, beli game, dalam game Mobile Legends tu adalah beberapa benda yang saya beli. Jadi saya agak membazir S2 lah. Banyak benda saya bazir S2. Kemudian dengan partner pun sama, sebab partner saya orang Johor. Setiap kali nak pergi Johor tu makan modal sikit lah, sebab nak bayar dengan kereta, nak pujuk ayah lagi, nak pujuk kereta, nak pujuk mesti kena bayar lah, macam tu lah. Jadi memang agak boros situ. Sebab tu sebelum mid-sem, lepas mid-sem saya baru perasan yang duit saya dah habis. Tu saya agak sen. Mid-sem ngomong balik rumah tu, ibu tanya, duit tinggal berapa lagi? Saya tengok, saya bajet-bajet ada dalam 200-300 lagi. Saya buka account tinggal RM30 je. Saya dah, alamak, macam mana ni gajian dah. Jadi, tapi saya cakap je kat mak saya, ada 100 lebih lagi. Itu pun kena bebel juga sebab tak ada duit kan. Macam mana kau belanja ni semua? Tapi saya pun ayam je. Saya cakap RM30 lagi jadi marah kan. Jadi dapatlah beberapa duit sikit. Sebab waktu mid-sem tu saya balik. Saya balik. Saya tak perasan yang duit saya dah habis waktu dekat rumah. Kat rumah tu yang saya baru perasan duit tu dapat. Itu lah. Maknanya dia berarti tanpa tengok. Betul-betul. Betul-betul. Selain skin ada lagi? Banyak keluar dengan partner. Oh yang Johor tu? Yang Johor. Pergi cuti ke atau saya bawa dia, saya pergi sana, naik kereta, bawa jalan-jalan. Lepas tu, dan saya tak belanja partner saya, cuma saya lebih dekat bahagian macam jelah nak pergi Johor, dari Kelang ke Johor ke Batu Pahat lah. Minyak pergi dalam RM60, jadi RM120 lah. Lepas tu tol pun dalam RM60, RM30 lah, 30-40 tak lari lah. Macam tu, jadi RM120 tambah RM40 dah RM150. Tu belum kira lagi saya nak partner saya minta pakai baju warna apa, kasut warna apa. Jadi itu pun ada agak pengaruh dia, saya kena beli dulu. Itulah sebab itulah banyak boros dia. maknanya Malaysia katakan
boleh kata situ lah. Mana kita bagi tanpa memikirkan pun efek dia. Betul. Sebab apa nama, saya jenis macam ni, saya orang yang jenis takut tengok. Jadi saya tak tengok terus. Saya belanja sampai satu hari tu saya nak beli benda tu, tiba-tiba duit dah tak ada, duit dah habis. Sebab dia kan akan keluar noti kan, duit dah mencukup. Hari saya baru tengok akaun, tinggal RM30 dah, tak ada orang tu lah. Saya pun bersepakat. Lepas SEM 2 lah. Lepas SEM 2 saya dah mula berhati-hati. Saya macam hari tu SEM 2, sekarang SEM 2, saya tahu yang mid-SEM 2 hari saya nak pergi spend dengan kawan-kawan dekat Pulau Perhentian. Jadi saya dah mula jimat masa awal-awal masuk sini. Kan sebab time tu kan kita cuti puasa kan, cuti raya. Jadi saya dah banyak cut dekat situ. Dan apa nama, saya pun dapat ni lah, kira-kira bajet. Contoh pergi ke Perhentian tu saya dah paling minimum 200.5. Jadi saya simpan 300, saya bagi dekat kawan saya terus. Jadi saya nampak lah beberapa duit ada macam duit yang besar-besar tu, jadi saya agihkan untuk cukupkan selama 3 bulan. Jadi saya belajar lah hari dalam RM10. Sebenarnya sehari RM15 pun cukup, cuma saya kurang lagi, sehari RM10 je. Jadi benda tu makin lama makin hidup. Hutang masih ada, tapi ada juga saya hutang sebab macam budget dinner ni kan. Budget dinner ni buatkan saya punya plan tu lari sebab bayar RM60. Saya tak boleh buat apa lah, saya terpaksa punya kawan saya juga. Dan dia pun okey je sebab saya dah pernah bayar, dia pun dah percaya je dah. Situ je agak lari, agak select sikit. Tapi dah sebelum ni, sampai sekarang dah tak apa-apa. Pernah tak rasa, sebab dia cakap boleh tengok kan, apa boleh suruh kan, nak rasa beban? Saya tak terbeban sebab banyak SEM 2 ni, banyak kelas petang. Banyak kelas petang, banyak kelas tengah hari tu. Jadi saya terus tidur, tak makan sarapan. Saya terus skip ke makan tengah hari. Jadi sarapan tu, potong sarapan tu dah banyak cut lah saya punya budget. Kalau dah budget sebab apa nama, selain sebab saya ni dalam fasa nak turunkan berat badan juga sebenarnya. Jadi kiranya bagus juga benda ni sebab saya dah tak payah belanja untuk air. Saya banyak minum air kosong lah. Kat kedai minum air kosong, sini air kosong. Adalah macam seminggu sekali baru saya minum air manis. Air manis pun saya order take open ni. Jadi RM2 je, tak ada hal lah. Kalau air kosong ni kita dah bayar, kat sini tak payah bayar. Jadi RM2 tu bagi saya bermakna juga. Sebab kalau RM2 seminggu dah RM10. Jadi banyak kat juga kat situ saya perasan. Lepas tu kalau kita makan 2 kali, RM2 dapat RM8. Itulah. Banyak agak lah saya rasa bila saya cut air manis ni, saya rasa kurang banyak dekat bagian air. Kalau buat makan saya pedal. Selagi RM10 tu ngam, saya pergi je. Jangan contoh esok kawan ajak makan nasi lemak ayam seko. Seorang bajet RM7. Jadi pagi tu, kalau macam bukan pagi lah, tengah hari tu saya tak makan. Saya makan roti ke apa, cukupkan RM3 tu je. Sebab saya tahu nanti petang nak pedal makan sampai RM7. Baik saya simpan sikit perut saya, terus pergi makan kat RM7. Itu lah. Saya pernah discuss dengan kamu, tapi bila dah sampai malam tu, dia ada keinginan kelaparan yang tinggi. Sebab kita kan dah hidup pagi kan, dan dia ada efek ke mana? Ada pernah je sebab kita dah tidur pagi kan. Jadi malam tu saya tak tidur, susah nak tidur. Saya ambil langkah beli Maggi, beli jajan
benda-benda yang boleh lagi khidmat sebab Maggi. Saya bukan jenis orang yang makan Maggi sangat. Saya makan mungkin dalam seminggu 2 kali, 3 kali. Kalau lapar makanan tu banyak saya makan biskut dengan makan roti je. Sebab biskut roti ni murah je, tak ada hal beli setiap minggu. Even kalau tak ada pun saya minta je kat rumah saya. Rumah saya ni pun tokan juga biskut ni. Jadi saya kadang-kadang minta dia kata tak payah bayar, tak payah bayar. Macam tu lah. Sebab tu kalau buat makan malam tu InsyaAllah tak ada apa-apa lah. Jadi apa matlamat dia? Matlamat saya kat sesi ni. Kat sesi ni saya nak apa nama? Sebenarnya saya nak mengingatkan diri saya balik lah. Sebab saya rasa dah banyak aturan diri yang saya dah langgar ni. Macam air manis lah, macam cara kita spend duit lah. Saya nak ingatkan diri saya dia sebenarnya bila dalam sesi ni. Jadi bila saya bercakap-cakap ni baru saya ingat apa matlamat saya yang sebenar semasa saya dulu. Jadi sekarang alhamdulillah benda tu dah mengingatkan dan InsyaAllah esok saya akan buat balik yang betul-betul. Macam tu lah. Dia saya pusing balik tak? Apa tu? Dia buat bilik ni. Tapi Pernah tak bilik ni? Sebab saya lihat kesel dia. lebih sikit budget kan. Macam saya tak tahu lah. Saya berdoa saya dapat JPA tu. Sebab saya mau JPA. Saya harap kalau dapat alhamdulillah. Jadi saya fikir dah. Tapi in case kalau tak dapat, macam saya buat sebab cuti SEM kali ni 3 bulan. Jadi saya akan kerja habis-habis lah bagi cukupkan. Kalau saya kira bajet, kalau 1 SEM saya duduk dekat rumah tu maybe dalam 3-4 ribu. 3 tak ada 4 ribu kot. Saya 3 ribu setengah macam tu lah kalau jimat lah. Jadi itu kira minyak, duit makan, duit rumah semua lah. Jadi saya fikir masa cuti SEM 3 bulan, sebulan saya mesti kena cari RM1,000. Sama itulah inisiatif saya. Jadi kena bekerja lah. Kalau dah dapat JPA saya tak kisah. Itulah. Betul. Sebab JPA ni dia bagi sketul je kan. Bagi sketul besar lah tu. Jadi boleh tak saya seandainya lah dia cakap target dia tak Ya, macam saya cakap apa nama, saya akan bekerja. Lepas tu mungkin saya akan macam kawan-kawan saya plan, sebab dia orang pun takut kat tak dapat JPA. Jadi kami semua plan kita makan kat rumah. Banyak makan kat rumah, banyak kena masak lah apa lah semua. Sebab saya rasa kalau masak maybe lagi cepat. Lepas tu saya dengan kawan-kawan juga saya plan kita bawa beberapa motor dan beberapa kereta. Dia macam apa-apa kalau ada masalah begitu je. Selebihnya kita naik basikal kelas. Bila naik basikal kan, sebab naik basikal tak payah pakai minyak, pakai tenaga je, jadi tak kisah. Jadi boleh lah naik basikal je kan. Taklah kita bazir duit dekat minyak. Jadi kalau contoh kalau cuaca hujan ke atau cuaca dah panas sangat ke, baru kita naik motor atau naik kereta lah. Itu apa yang nak boleh saya kawan-kawan. Rumah dekat je 3-5 minit je dia. Dia tak untuk sesi harapan. Sebab tu jenis lah untuk kita cumanya saya nak tambah sikit lah. Adalah beberapa isu yang saya nak tambah. Adalah beberapa mungkin
Akses. Ya. Saya misalnya awal tadi kita ada ini yang cerita lah. Yang ini ada risauan tentang kebanyakan ini lah. Mana dia satu dia sangat bagus. Sebab dia waktu berbelanja ni tak tengok iklan, sangat takut tengok iklan. Betul kan? Betul. Dan dia lebih ke arah untuk kawan-kawan dia buat bayar skin dia tadi. So dia juga ada dekat yang dia ni bekerja untuk kampung. Dia ni juga ada inisiatif sendiri lah. Dan insyaAllah sisi depan saya harap dia dapat kerjasama lah untuk buat training sama-sama dan insyaAllah saya dia bantu macam dia lah. Okay. Sesi ni apa yang dia dapat? Dari sesi ni yang saya dapat, satu meluangkan masa dengan baik lah. Sebab saya rasa kalau tak ada sesi ni mungkin saya banyak main game ke apa kan. Sebab semua pun saya dah pergi datang. Jadi kalau tak ada sesi hari ni mungkin banyak buang masa macam tu je. Jadi kalau datang hari ni saya dapat mengingatkan diri balik. Itu saya pun dapat dapat luah lah sedikit apa masalah saya. Itu saya dapat. Setakat ni sesi kita saya ingat